Orang ke-12 oleh Fox. Hai, nama aku Fox. Cerita ni aku alami sendiri masa aku pergi berkemah dengan keluarga. Keluarga aku ramai, kalau ikut semua sekali ada 11 orang termasuk aku dan adik-beradik. Tapi masa perkemahan tu bukan semua ahli keluarga ikut, hanya sebahagian je yang pergi. Tempat kami berkemah tu pula aku tak boleh sebut nama. Cuma aku boleh cakap tempat tu agak jauh dari rumah aku. Kami sampai petang. Lepas barang dikeluarkan, kami pasang kemah, susun barang dan hidupkan api. Waktu tu, suasana memang seronok. Biasalah bila pergi dengan keluarga, semua orang duduk sekali, makan sekali, bergurau dan mula bercerita macam-macam. Malam tu, selepas semuanya dah siap, kami duduk beramai-ramai dekat kawasan api. Entah macam mana, topik kami berubah kepada cerita hantu. Seorang demi seorang mula kongsi kisah pelik yang mereka pernah alami. Sepupu aku mula dulu. Dia cerita satu malam dia bangun sebab nak minum air. Masa dia lalu dekat dapur, dia nampak ada satu sosok tubuh berdiri di dalam gelap. Mula-mula dia ingat benda lain. Tapi bila dia buka lampu dapur, sosok tu kelihatan macam ibu dia. Sepupu aku pun tanya, "Ibu buat apa dekat dapur malam-malam ni?" Ibu dia jawab, "Saja nak basuh pinggan." Sepupu aku kata, "Oh, sebelum berjalan balik ke bilik." Tapi belum sempat dia masuk ke bilik, ibu dia yang sebenar baru keluar dari bilik dan bertanya, "Kau buat apa malam-malam ni?" Dia kata, "Lah, bukan ibu tadi dekat dapur." Ibu dia jawab, "Mana ada, ibu baru keluar nak pergi tandas." Bila dia dengar ibu dia kata macam tu, sepupu aku berpatah balik ke dapur. Dia tengok sosok yang menyerupai ibu dia masih lagi ada, masih berdiri di situ, masih tersenyum melihat dia. Baru masa tu, sepupu teringat satu benda. Malam tu mereka sekeluarga makan di kedai, bukan di rumah. Jadi nak basuh pinggan buat apa? Selesai sepupu bercerita, kami semua senyap sekejap. Ada yang ketawa kecil, ada yang buat-buat berani. Tapi aku boleh rasa suasana sekitar unggun api itu berubah sedikit. Hutan di sekeliling kami tiba-tiba terasa lebih gelap dari tadi. Tak lama selepas tu, aku bangun dari tempat duduk. Nak pergi ke kemah untuk ambil sos cili. Kemah kami tak jauh sangat dari tempat kami berkumpul. Tapi bila aku berjalan seorang diri, rasanya jauh lain macam. Masa aku menuju ke kemah, aku mula rasa ada sesuatu yang tak kenal. Aku tak nampak apa-apa, tak dengar suara. Rasa macam kawasan tu terlalu senyap. Bunyi suara keluarga aku semakin jauh. Walaupun sebenarnya baru berjalan beberapa langkah aja. Aku pun masuk ke dalam kemah, ambil sos cili sebelum berpatah balik ke tempat kami berkumpul. Tapi sebelum sampai, aku berhenti. Aku pandang semua orang yang duduk di kawasan api itu. Entah kenapa aku rasa pelik. Aku mula kira 1, 2, 3, 4, 5. Aku kira perlahan-lahan sampai habis 11, 12. Mustahil. Kami datang tadi 11 orang. Sebabkan rasa tak sedap hati, aku kira sekali lagi. Kali ini lebih teliti. Aku tengok muka seorang demi seorang. Pastikan tak tersalah kira. Sama juga, 12 orang. Walaupun terasa berdebar, aku kekal tenang kembali ke tempat duduk. Bila aku sampai, aku terus kata, "Cuba korang sebut nama masing-masing." Mula-mula mereka ingat aku bergurau. Tapi bila mereka tengok muka aku serius, seorang demi seorang mula sebut nama. Aku pun dengar satu persatu. Semuanya betul. Sampailah mata aku terlihat seorang perempuan yang betul-betul duduk di hadapan. Aku tak kenal dia, tapi aku pandang dia lama. Dalam cahaya api yang bergerak, muka dia nampak jelas. Dia bukan makcik, dia bukan sepupu, bukan adik-beradik, bukan ahli keluarga kami. Tapi dari tadi, dia duduk sekali dengan kami, hanya diam. Aku tanya, "Siapa kamu?" Waktu ni ahli keluarga aku yang lain terdiam sebab mereka pun perasan wanita ganjil ni duduk sekali dengan kami. Wanita tu tak jawab, dia hanya tersenyum.
Senyuman dia perlahan, tak menakutkan macam dalam cerita hantu. Tapi senyuman tu buat kami rasa seram sejuk sebab dia tahu kami semua sedar kewujudan dia. Selepas beberapa saat dia berdiri sebelum perlahan-lahan berpusing berjalan menjauhi kawasan unggun api dan masuk ke arah hutan. Kami semua di situ nampak tubuh dia semakin lama semakin ditelan gelap sebelum dia hilang. Tak ada bunyi daun dipijak, tak ada bunyi ranting patah, tak ada suara, semuanya gelap. Malam tu, tak ada seorang pun di antara kami yang sambung bercerita hantu. Kami memutuskan untuk pulang ke rumah keesokan harinya sebab rasa tak sedap hati, sebab kami rasa ada sesuatu yang berada di sekeliling. Sampai sekarang, aku masih fikir benda yang sama. Kalau aku tak bangun ambil sos cili malam tu, berapa lama dia akan duduk sekali dengan kami? Dan yang paling menyeramkan, sebelum aku sedar dan kira satu persatu, tak ada seorang pun daripada kami sedar kewujudan wanita tu di kalangan kami. Hai semua, salam sejahtera. Nama aku Kodi, bukan nama sebenar. Kisah ni berlaku pada tahun 2015, masa aku berumur 12 tahun. Ini pengalaman aku dengan Pak Cik ketika kami turun ke Dusun Durian pada waktu malam. Rumah panjang kami terletak tak jauh dari kawasan dusun. Dusun Durian tu memang biasa kami pergi, terutamanya bila musim durian tiba. Pakcik aku ni pula memang jenis suka mengutip buah. Tak kisahlah buah apa, jam berapa atau sejauh mana pun tempat tu. Kalau ada orang ajak dia pergi, confirm dia ikut. Malam tu lebih kurang pukul 11. Pakcik kejutkan, dia kata mahu turun ke dusun untuk kutip durian yang dah jatuh. Aku yang masih lagi budak masa tu terus bangun, cuci muka dan ikut dia. Kami berjalan kaki melalui laluan yang menghubungkan rumah panjang kami dengan dusun. Sampai ke dusun, kami pasang satu kemah kecil untuk berteduh. Pakcik pesan supaya aku tunggu je dalam kemah. Dia kata takut nanti ditimpa durian kalau merayau di dalam gelap. Aku iakan je dan duduk di dalam kemah. Pakcik kemudian keluar mencari buah durian yang dah jatuh. Dari tempat aku duduk, aku masih boleh nampak dia berjalan di celah pokok sambil menyulu tanah. Masa tu, dia sempat ambil sebiji durian yang dia jumpa. Sementara tunggu dia balik, aku main telefon. Masa tu, main Clash of Clans dan buka WhatsApp sekali-sekala. Kawasan Dusun Durian tu sunyi. Cuma bunyi serangga, daun bergerak dan kadang-kadang bunyi buah yang jatuh. Tengah leka bermain telefon, tiba-tiba aku terdengar bunyi tapak kaki datang ke arah kemah. Tak fikir apa-apa, di dalam kepala mesti pakcik yang sudah balik bawa durian. Jadi aku keluar dari kemah. Memang ada pakcik berdiri di depan, tapi pelik, tangan dia kosong. Aku tanya, "Pakcik, tak jumpa buah durian kah? Tadi aku nampak pakcik bawa durian sebiji." Dia cuma jawab, "Tak ada buah durian. Aku pergi dulu ya." Lepas dia kata macam tu, dia terus berpusing dan berjalan semula ke arah dusun. Pelik, tapi yalah masa tu masih budak, tak fikir apa-apa. Mungkin juga durian tu tertinggal di tempat lain. Jadi aku masuk semula ke dalam kemah dan tunggu. Tak lama kemudian, terdengar tapak kaki tu datang lagi. Kali ini, pakcik sampai dengan satu guni durian. Banyak pula tu. Aku terus tanya, pakcik, tadi cakap tak ada buah." Dia balas, kau cakap apa? Mana ada pakcik datang ke kemah tadi? Pakcik dari tadi asyik kumpul durian." Masa ni lah badan aku seram sejuk. Sebab aku yakin tadi aku nampak pakcik datang ke kemah, siap bercakap lagi dengan dia. Sehinggalah aku terfikir satu perkara. Pakaian yang pakcik aku pakai berbeza dengan lelaki yang menyerupai pakcik aku tu tadi. Yang datang tadi memang macam muka dia, suara pun sama, tapi pakaian lain, gerak-gerinya lain. Dia terlalu tenang, terlalu kosong, macam orang yang cuma datang untuk pastikan aku nampak dia sebelum benda tu menghilangkan diri. Lepas tu aku tak cakap banyak, cuma duduk dengan pakcik sampai ke pagi, sampai hari ini. Aku dan pakcik masih lagi pergi ke Dusun Durian dekat rumah panjang kami. Tapi setiap kali teringat malam tu, masih lagi tertanya-tanya, kalau pakcik sebenar sedang mengutip durian jauh dari kemah, siapa yang datang menyerupai dia pada malam tu?
menjadikan ini satu peristiwa yang aku takkan lupakan sampai bila-bila. Sejak nenek meninggal, sekarang rumah ni kosong. Tapi siapa perempuan yang ada di dalam rumah ni? Kalau boleh, aku nak elak shift lewat petang. Kenapa? Sebab kalau petang mesti dia akan datang. Kenapa dia orang suruh jaga kawasan tebiar ni walhal tempat ni memang sudah ada penjaga? Aku kalau lalu dekat bangunan kosong tu mesti ada yang mengikut. Setiap orang ada cerita. Ceritakan dengan kami di aplikasi perkongsian interaktif Ceritakan, boleh dimuat turun di Google Play dan App Store. Ceritakan, kongsi, baca dan undi.